Apa Apa? Bukit Cina je. Apa tak? Tak payah. Nak masuk pantas. Bukan nak saya tak ada. Oh. Ni, Kowi. Letak je Jangan higang dah. Ni saja lah. RM2 lah. Rugi banyak kan. Dah, tunggu. Peng. Salam. Kat mana Bukit Cina? Lag ke clear? Mana berdenting ni? Tak ada, sini tak panas lah. Sini ada pokok. Dia rasa sejuk. Mana ada panas? Tengok uncle relax nampak. Exercise 1000 langkah, 2000 langkah. Kat mana Bukit Cina? Sekejap saya tulis kat bawah tu. Saya nak baca jalan ni. Nanti malam nak masuk sini. Saya nak baca jalan. Saya tak nak jalan jauh-jauh penat. Ke sejuk, redup berangin. Mana ada panas ni? Game, tap screen game. Tekan left orange. Paskat PC. Puan ada dalam setengah jam ke? Ha? Ada nyamuk. Setengah jam ada. Macam pokok ni. Melaka ni. Melaka. Melaka. Mana tak keluar ni? Tak keluar. Ada handphone yang dia kadang-kadang terkeluar. Supaya Padang dulu pun macam tu. Ni tak ada buat. Ada handphone yang macam tu. Dia tak boleh. Bukit Cina. Sana ke Wan? Sana. Ya, aku tahu dia dekat dengan apa tu? Tokong. Mana lagi? Melaka. Ni uncle ni. Uncle lah. Apek ni nampak. Lebih hiking nampak. Korang tak nak hiking, malas duduk rumah. Uncle ni relax nampak. Berurat kaki dia. Apa tu? Tu dia kan. Waalaikumsalam. Mana? Thank you. Tak screen boleh kan? Saya bawa orang pergi makam PJ.
makam pahlawan PD. Malam sini tak ada hutan sangat cuma tak ada lampu lah kan. Bukit Cina kan ni. Betul, Bukit Cina. Mana kereta saya tidur lah. Bukit Cina, Bukit Cina. Apa bikin tu? Nak pergi ni, pergi makam-makam. Ni sebuah kubur lama ni kubur Cina lama Makam siapa? Pahlawan PD. Duduk Melaka pun tak tahu. Melaka lah. Oh, malam best ni kat sini. Bila lah nak buat malam? Malam ni tak boleh. Dia nak lagi sunyi kan, pukul 2 pagi ke pukul 12 kan. Cari hantu Cina, kau tak habis hantu. Kan kubur ni, kubur mana ada hantu. Hormat sikit kan tempat kubur orang ni. Uncle. Itu makam kat mana? Makam Melayu tu. Kubur Melayu atas. Makan. Kubur ayah. Naik sikit, surah nampak. Okey. Thank you. Lu ala tepi, ala satu jalan lu naik. Surah sampai lah sana. Okey, betul. Thank you Naik. Ni dah masuk. Oh, dah asal Tak apa, sekejap kita balik. 422. Macam pokok petai Makam tu kat Bukit Gedung kot. Tempat orang dulu mandi sapau. Makam tu kat Bukit Gedang, Bukit Gedung. Makam dekat atas. Thank you PC. Malam besok okay. Good morning bang. Good morning Hey, thank you PC. Thank you Thank you for the rose. Assalamualaikum sama DJ saya, mohon izin masuk live bawah je. Okey. Tak apa ni nama Teritera Bosu. Uncle tu dah dah. Kau dengan siapa naik bukit Cina tu.
Ada ni, ada 3 orang. Kita lom geng. Macam dekat Melaka sahabat. Melaka ke? Dekat Melaka. Sedap ni hiking ni. Oh tidak. Saya nak tengok makam kat atas tu. Saya nak baca jalan. Sebab saya tak pernah masuk sini. Kalau dah ada kawan, okey lah. Ada tu. Kenapa Rosa? Dah follow. Thank you. Ana, thank you Ana. Thank you PC. Thank you. Tap. Ada bunyi ayam. Burung ada, ayam ada, macam-macam ni. Sini banyak kubu Cina geng. Rajin dengan panjat. Tu dah. Nak panjat bukit nak tunjukkan kau orang ni. Kan kamu tak tahu kan? Saya pun tak tahu. Ni tiap-tiap kena ni tak pernah dapat 100k. Rasanya dah jumpa dah ni. Kat atas tu. Tinggi boleh semput. Betul. Ni lagi tinggi daripada Bukit Sempur ni so. Kita kena mendaki sedikit. Tak ada jauh sangat kan. Kita boleh jalan shortcut dia ni. Nampak lagi atas tu. Saya jaga hantu langsui. Jangan sampai saya seru kat sini masuk dalam ni. Mana ada langsui? Langsui tu ada sejenis syaitan. Dia berada di mana-mana. Langsui malam pasti ada dekat rumah saya. Ya, kita nak melawat, kalau nak melawat ziarah malam ni, menguatkan iman kita, mengingatkan kita dengan kuasa Allah. Tiada siapa yang boleh melawan dia. Ketua apa itu? Ketua Dayang. Assalamualaikum.